Pohon beringin, tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, penghibur aku, menolong aku, bertiuplah oh angin bayu, laju-laju buatku laju. Hai kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aini Nora binti Azizul dari kelas 4 Fasih SK Seri Liga Kemaman Terengganu Darul Iman. Judul buku saya bertajuk Bawang Merah dan Bawang Putih. Tersebutlah kisah satu cerita. Cerita bermula kisah cerita. Si Yatim piatu hidup di dera, disiksa ibu dan kakak tirinya. Pada zaman dahulu kala, tinggal sebuah keluarga Pak Ali dan dua orang isterinya, Labu dan Kundur. Mereka dikurniakan dua orang anak perempuan, bawang merah dari isteri pertama dan bawang putih dari isteri kedua. Bawang merah amat membudi bahasa. Bawang putih pula malas orangnya. Suatu hari ketika bawang merah bersedih atas kemudian ayahnya kerana disengat ikan sembilang, ibu tirinya memaksa bawang merah mengambil air dan menolaknya sehingga terjatuh, lalu luka dadanya. Pada petangnya, Mak Labu tidak pulang ke rumah. Bawang merah nangis lalu termenung sampai menunggu pagi. Merah, kenapa kau biarkan ayam makan padi? Kau memang tak guna, kata Mak Kundur. Mak Kundur menolak lagi bawang merah sehingga terjatuh serta tertidur di situ. Pada malam harinya, bawang merah telah bermimpi. Merah, Mak telah ditolak oleh Mak Kundur ke dalam perigi. Jasad Mak sudah menjadi seekor ikan lalu. Kau datanglah ke sini, jumpa Mak ya, Mak sayang kamu, kata Mak Labu. Esoknya, selepas melakukan kerja rumah, bawang merah terus pergi ke perigi tersebut. Sampai saja di perigi, Mak, merah datang ni, kata bawang merah. Tiba-tiba muncul seekor ikan galung. Merah, ini Mak gembira kamu datang, kata Mak Labu. Mak, merah sayang Mak, kata bawang merah. Bawang merah amat gembira. Dia memberi ibunya makan sambil bernyanyi. Selepas memberi maknya makan, bawang merah meminta izin untuk pulang. Mak, merah pulang dulu ya, esok merah datang lagi, kata bawang merah. Ikan galung itu terus tenggelam ke dalam perigi. Malangnya, bawang putih telah ternampak kejadian itu dan dia telah mengadu pada maknya. Mereka telah membuat satu rancangan yang jahat. Kau ke mana Merah? Aku sakit ni. Kau pergi ke pekan dan ambil ubat dengan dukun, kata Mak Kundur. Baik Mak, kata bawang merah. Kemudian bawang putih dan Mak Kundur terus pergi ke perigi untuk menangkap ikan galung untuk dimasak. Sebaik saja bawang merah pulang dari pekan, Mak Kundur mengambil ubat dari bawang merah dan mempelawanya makan. Pada petangnya, bawang merah pergi ke perigi untuk memberi makan, tetapi ibunya tidak muncul lagi. Bawang merah berasa sangat hairan dan sungguh sedih. Malamnya, bawang merah bermimpi lagi. Anakku Merah, Mak telah ditangkap oleh Mak Kundur. Lalu ikan yang kau makan itu adalah Mak. Janganlah bersedih. Kumpulkan tulang-tulang tersebut dan tanamnya di dalam hutan, kata Mak Labu. Esoknya, bawang merah terus mencari tulang-tulang tersebut dan tanamnya di dalam hutan. Mak, tenanglah Mak di sini ya. Merah telah tunaikan permintaan Mak, kata bawang merah. Keesokan harinya, bawang merah terperanjat
perlu ditumbuhi. Pohon yang besar dan rendah serta terdapat buah yang sangat cantik. Bawang merah pun terus berbuai sambil bersenandung dengan niranya. Suaranya telah didengari oleh rombongan putera raja yang berburu di dalam hutan itu. Siapakah pemilik suara yang itu? Lalu putera raja terus menyiasat dan akhirnya bertemu dengan bawang merah yang berjaya mendapat hati baginda. Mereka telah berkahwin, hidup bahagia di istana. Begitulah ceritanya kawan-kawan. Pengajaran dari cerita ini adalah sikap kasih sayang dan hormat menghormati amat penting dalam hubungan kekeluargaan. Sekian dari saya. Terima kasih.